bila kita bincang, tengok balik, sebenarnya banyaknya bermula daripada institusi keluarga lah. Kerana ialah kita nak pukul rata semua mungkin tak tepat juga, tetapi kalau kita boleh perkasakan, perbaiki institusi keluarga, dia sebenarnya benteng yang pertama untuk anak-anak ni terselamat daripada menjadi mangsa ataupun terlibat dalam masalah sosial lah. Ini pada pendapat kami lah di Raudatul Sakinah. Sebab institusi keluarga tu adalah tempat di mana anak-anak ni akan belajar dulu lah kan. Kita pun tahu kajian first 6 years development, child development, tahun 1 tahun sampai 6 tahun tu adalah paling crucial ataupun paling penting dalam anak tu. Jadi pada peringkat itu, sekiranya ibu bapa ni tidak memainkan peranan yang betul, kemudian dah masuk sekolah rendah pun tidak ada pembaikan, tidak ada intervensi. Kalau ada anak yang bermasalah, dia mungkin membiarkan ataupun dia tak rasa yang anak dia akan pergi jauh dalam benda-benda yang merosakkan. Bila dah masuk sekolah menengah dah memang sangat-sangat sukar untuk patah balik dah lah. Especially kalau anak tu anak yang sulung dan dia tak pernah ada experience kepada anak-anak yang lain kan. Itu lagi menjadi satu cabaran lah. Selalunya yang macam call di office, anak akan tanya anak ni anak yang keberapa. So ada waktu yang memang trend dia anak yang sulung, anak first kan. Dan yang ramai call hari ni umur tu rata-rata 14, 13, 14, 15. Dia maknanya masa sekolah rendah tu mungkin dah ada bibit-bibit, tapi bila dah masuk sekolah menengah makin crucial. Dan ada yang mungkin ialah pada peringkat awal ibu bapa ni bagi peluang, anak dia dah buat masalah tapi dimaafkan, cuba untuk nasihat ataupun perbaiki, tapi bila dah late stage dah tak mampu nak buat apa, mereka akan cari kami, dia call Raudatul Sakinah.